Kerana cinta kepada Allah adalah cinta yang paling agung dan tidak akan pernah sia-sia. Bila kita mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta melalui solat, sabar, doa dan menjauhi dosa, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membalas cinta itu dengan rahmat dan pertolongannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. Subhanallah. Rakan-rakan, lihatlah betapa besarnya balasan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu rakan-rakan, marilah kita sama-sama terus mencintai Allah, kerana cinta kepada Allah sentiasa berbalas dan ianya akan dibalas di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat.